ambil 3 jam, habiskan tu. Ya, hadiah Fatihah kepada Rasulullah SAW, para ahli bait, para sahabat, masyayikh, dan kau tarik. Ya, guna al-latif ataupun ya latif. Dia pun zikir, ya latif, ya latif. Makrifatkan pada kalbi awak punya pengarah tu. Mudah-mudahan dia lembut hati. Ya. Besok pagi dia pergi kerja, dia pun terpanjang macam mimpi. Pengarah tu panggil dia. Tiket ni. Tiket dah pergi, dia minta balik. Mana dia pun nak jadi kan, orang dah bagi tiket, minta balik. Atau awak tak payah pergi lah situ kawan lain. Dia rasa macam mimpi je. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Seorang tu hilang anak perempuan hilang berapa hari. Dia zikir tu, besok pagi nak pisang subuh, dia tengok budak tu lepak tepi tangga. Dah balik kan. Tu kerja Allah Taala, ya muqallibal qulub, yang pusing hati orang. Ya, dia cempakkan hati budak lagi tu, dah ingat dia balik rumah. Dia balik lah. Tak payah sangat, tu kerja Allah SWT. Yang penting kita bergantung dengan Tuan segala-gala, Allah Ta'ala.